Alhamdulillah. Nampak kita potong teras tu. Sini dia panggil teras lah, kayu teras tu. So kita tak pakai jinjin tau, potong pakai tangan je ni. Pakai gaji, pakai tangan ni biasa. Selalu buat old school punya style. Memang daripada dulu gitu, cara old school. So sebatang ni kayu yang besar ni, yang teras ni, berat ni. Kadang gaji jinjin pun tak lut, tapi kita potong pakai mata baru lah. Sikit-sikit lah, pelan-pelan. Habis ni terus lari pergi ambil batu, 2 trip, balik pula. Gitu lah. Nampak tak? So tinggi ni okey lah dia punya ketinggian dengan apa junam dia tu, tinggi ni okey lah. So sini nanti kita buang. Sini akan jadi sama. Sebab ni walkway So sana akan jadi macam tu juga. Sama lah, kita dah timbang ayak semua lah. Alright, ni walkway. So nanti kita akan masuk kayu lah, banyak pakai, memang banyak sungguh. Kalau nak buat konsep green ni kena pakai kayu banyak. Kalau tak mampu tu kena main plywood lah. Plywood boleh juga, tapi rasanya plywood yang ni kot, yang kita nak keban ni lebih elok. Yang ni kita main kayu. So kita kena cari kayu besar-besar, besar putih lah, lebih kurang lah, besar lengan lah. So satu penuh ni banyak lah. Nak dapatkan kita punya dreams kan. Walaupun kita buat untuk penternakan ayam, even ayam penelur, bakar ke apa. So at the same time kita nak kepuasan kita untuk dapatkan apa yang kita nak, iaitu ketenangan. Faham tak? So bila kita jaga ayam dengan tenang, kita duduk habis letih tu, duduk relax, tenang, ya lapang ya. So itu yang ramai orang tak dapat benda tu. Bukan orang tak dapat tau, orang lebih fokus kepada kalau belayam saja. Lain orang lain cara lah. Kita nak macam tu, jadi 2 in 1 lah. So kita nak selain pada jaga ayam bersih, kita tengok pun syok. Biar kita letih-letih tenang, dia punya letih tu pun jadi tak letih. Faham tak? Tu kita punya cara lah. Jadi kita nak main nature lah, sebab nature dia lebih, orang kata apa, vibe dia lebih peaceful. Okay, so yang ni nampak besar yang kita dah buat ni, berjuang ni. Kita terpaksa rebankan ini demi mendapat apa yang kita nak, demi orang kata kepuasan peribadi juga dalam masa yang sama. So hari ni kita usaha keras ni, teruk orang nak buat ni, itu atap apa semua kan. Tapi tak apa, kita punya style memang gitu. Apa yang kita nak lagi tak dapat, kalau dah dapat, okey, kita bonggah terus, kita tak ada sayang lah, tak mau duduk tagak-tagak lah. So nak buat dia kan, sebatu sambil-sambil kita kutip sikit-sikit. Nanti tengoklah insyaAllah, mudah-mudahan ya. Ya Allah, tinggal tiang tengah tu 2 batang ni. Ni kalau orang yang tak sanggup ni nak pergi ambil kayu ni teras, lepas tu nak kena potong, nak heret bawa balik sebatang berat. So sekali potong, kadang-kadang 2 kali 3 kali tu kos dia ni RM4,000 lah ni. Kos upah potong kayu saja. So bawa balik, tak apalah. Demi kepuasan bagi kita buat pun tak kalang kabut, sikit-sikit. Bukan ada duit sangat pun. Ada sekepang 2 tu, ambil sebatang 2. Tak mau kalang kabut lah, slow and steady, baru kita dapat apa yang kita nak. Faham tak? Kalau kita mengejut tu, kita tak akan dapat apa yang kita nak, kepuasan kita kan. So sambil-sambil jadi kita angkut batu sak sikit-sikit. So dekor lah sambil-sambil kan. Ni yang ni belum siap lagi ni. Kita punya impian belum capai lagi, tapi kita dah lock dia punya konsep lah. Lain orang lain cara lah kan. Kita nak kita punya kepuasan peribadi, kita nak berkarya sambil kita berbisnes, kita nak ketenangan. Okey, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Siapa yang boleh dapat idea apa semua, ambil lah, tak ada masalah.